Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Rabi Angkel Adawiyah binti Muhammad Dom Aramilong, tahun 4 Universiti Kahirah. Pada hari ini saya membawa dua manifesto tertumpu kepada dua biro, iaitu Biro Akademik dan Biro Ekonomi. Manifesto saya yang pertama ialah mengusahakan penambahbaikan skill klinikal kepada semua ahli, sama ada klinikal ataupun pre-klinikal. Seperti yang kita tahu, keberadaan kita di Mesir lebih mengutamakan dan lebih tertumpu kepada teori, dan di sini saya ingin mengambil peluang untuk meningkatkan skill klinikal tersebut dengan cara menggerakkan Medtin Kahirah supaya mampu merangkumi sekurang-kurangnya 70% ahli batch klinikal. Seterusnya, menggalakkan perkongsian ilmu tersebut dengan adik-adik pre-klinikal. Dan yang kedua, memohon pihak universiti untuk memberikan ruang dan peluang kepada semua ahli perubatan untuk melakukan attachment di hospital sekurang-kurangnya seminggu sekali di luar waktu pembelajaran. Manakala manifesto saya yang kedua tertumpu kepada Biro Ekonomi, iaitu meningkatkan capaian ekonomi perubatan melalui pelbagai media. Biro Ekonomi pada tahun ini telah berjaya meluaskan pelbagai jenis produk recon, dan dengan kata capaian tadi, saya berhasrat untuk meningkatkan capaian produk-produk tersebut kepada seluruh ahli perubatan, sama ada di dalam ataupun luar Kahirah mahupun di Malaysia, melalui capaian individu dan media massa. Akhir kalam, sekiranya anda merasakan saya merupakan calon yang terbaik yang mampu memberikan sumbangan kepada perubatan, maka undilah saya. Sekian, terima kasih.